Oh, terkejut. Apa pegang tadi? Macam WWE punya mic. Total spend untuk raya tahun ni berapa? Baju raya saja. Totally jujur honestly cakap RM50,000 untuk air raya setiap tahun RM50,000. So 300 lebih. Berapa je? 300. Kan ada 50k. Serius lah. Total 1, 2, okay, baru 3. Oh, harga mungkin 300 lebih lah total 2. Sekarang ni kalau pembelanjaan saya kosong. Kalau Kak Bella? Mungkin dalam RM5,000, RM6,000 ya. Saya tak boleh cakap lah amount spend tu berapa. Kak Bella dah bagi tahu. Dia bagi tahu saya punya ke? Yeah. Agak dah spend. Agak boleh kejut. Sumpah agak tak tahu. Tahun ni saya tak pakai baju kurung, saya pakai jubah. Saya pakai abaya semua. Sebab saya nak orang kaya ke? Air raya saya spend RM50,000 untuk air raya. Tak berani sopan. Ucapan raya. Selamat Hari Raya untuk semua saudara Islam saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kalau Faiz ada tersilap kata, tersinggung perasaan kamu kah, Faiz minta maaf. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia. Terima kasih kerana sentiasa support AIT. Naik perahu memancing ikan. Kalau saya ada salah dan silap, tolonglah maafkan.